Sebenarnya tayar bash baru ni rugi tau untuk kita orang yang jual ni. Tapi korang untung gila. Kau tahu sebab apa? Kau jangan heran kenapa tanya ramai cakap bila lo sarung tayar Metanov yang bash baru ni nampak tebal tayar tu. Memang tebal. Sini aku tunjuk korang Sini. Okey, aku dah siap potong. Ini semua tayar baru aku dah potong untuk korang. Okey, kau tengok Ini Claw X yang untuk skuter, ini Flash D yang tayar Kapcai yang baru kan. Yang bunga yang lawa tu yang ramai berkenan gila. Okey, ini tayar skuter tayar standard. Bulu pun banyak lagi ni. Ini tayar baru sebenarnya ni. Baru pakai sekejap ni. Tepi pun bulu penuh lagi. Ini tayar betul-betul baru untuk tayar saya 17. Betul baru kan. Ini brand apa aku tak tahu lah kan. Okey, kau tengok Ini kenapa aku cakap dia merugikan kita orang. Sebab apa? Bunga Claw X, bunga Flash D dengan Claw X, tayar Metanov Handbash baru ni memang tebal bunga dia. Korang boleh pakai lama. Kau boleh imagine tak medium soft, saya cepat botak betul. Ini medium soft tapi bunga dia buat lagi tebal. Korang boleh pakai lagi lama. Kita ukur. Okey, kita ukur untuk tayar skuter dululah. Kita ambil dia punya ketebalan, kita ambil ketebalan tepi kita ambil tepi dalam 8.80 lebih kurang ni 8.80 8.80. Okey, kita ambil tayar Metanov yang baru. Kau tengok, ini pun jauh beza tebal dia. Kita tengok. Alright. 14.71. Tayar nak tengok pakai kaliper lah. Kau tengok sebelah-sebelah pun dah tahu dah. Betapa jauh bezanya tebal bunga tayar Metanov bash baru ni. Ini tayar skuter. Okey. Ini tayar skuter. Okey. Ketebalan bunga lah. Ketebalan bunga Saya panggil bunga kan. Okey, kita ambil ukuran tengah. Ketebalan bunga dia. Right. 3.63. Okey. Kita tengok tayar Metanov pula. Memang dalam set longkang dia ni. Memang dalam longkang dia ni. Sekejap Tukur. Right. Okey. Berapa? 7.33. Lebih daripada separuh tu beza dia masalahnya. Ini untuk Claw X, tayar skuter. Kapcai, okey, Kapcai lah, kita ambil Kapcai. Kapcai kau tengok pun boleh tahu lah. Dia punya sat tepi ni kau tahu beza tebal dia. Kau nampak Untuk Flash D pula, untuk ketebalan dia, untuk Metanov 11.4 lebih kurang. 11 lebih tebal. Kalau untuk tayar biasa, ini tayar baru ni. 9.43. Tak jauh beza macam tayar skuter lah. Tapi still jauh beza. Ketebalan bunga lah. Kita ambil Metanov. Ketebalan bunga Metanov. Okay, right. 6.94. Okay. Ni tayar ni Metanov Untuk bunga biasa pula kita ambil okay, right. Okay. 3.7 lebih. 3.7 lebih 3.71. So memang sebab tu kau jangan heran bila nampak tebal. Sebab memang untuk set korang aku cakap memang betul untung boleh pakai lama kompon medium soft tapi pakai lama. Untuk set rugi kita orang apa pula? Kita orang sebagai penjual tak boleh tengok korang yang tukar tayar kita orang tayar cepat botak. Ending datang repeat lain. Set kita orang rugi lah. Secara logik. Tapi aku peduli apa? Kita memang jual tayar pun untuk korang pakai safety dan boleh pakai agak lama. So tu tujuan kita orang keluarkan tayar Metanov ni. So untuk korang siapa nak dapatkan tayar Metanov boleh dapatkan sekarang. Sebab sekarang tengah rancak pembelian yang datang ke bengkel. Beli online tengah rancak gila. Tambah lagi ni tak ramai tahu Untuk siapa yang datang bengkel tak pun untuk yang beli online, untuk beberapa orang yang terawal akan dapat sekali voucher RM20. Dapat lagi voucher RM20. Tapi kalau online hanya TikTok Shop sajalah. Betul? Memang ketara perbezaan dia, korang sendiri boleh nilai. Aku tak tunjuk, tak tipu apa semua depan depan korang, aku ukur apa semua. So, dah tahu jawapan. Untuk korang, thank you mana yang support Metanov, boleh dapatkan tayar Metanov kita sekarang.